Dan Alhamdulillah hari ini saya dapat bantu beliau lockkan item 200 gram untuk dijadikan sebagai dana kecemasan beliau. Tahniah Tuan X kerana dah memiliki 200 gram emas hasil bimbingan saya. Kepada tuan-puan, ini adalah salah seorang penyimpan emas saya yang beliau konsisten menabung emas untuk dijadikan simpanan kecemasan. Dan Alhamdulillah hari ini saya dapat bantu beliau lockkan item 200 gram untuk dijadikan sebagai dana kecemasan beliau. Emas sebenarnya tuan-puan, dia juga boleh dijadikan sebagai dana kecemasan. Sebab jika apa-apa berlaku kepada tuan-puan, urgent yang tuan-puan perlukan duit, emas boleh menjadi talian hayat. Emas juga merupakan aset yang mudah dicairkan. Tuan-puan boleh pergi ke mana-mana syarikat emas untuk jual emas ataupun untuk pajak dapatkan duit sementara, dan tuan-puan boleh gunakan duit itu untuk selesaikan urusan tuan-puan. Kalau dari segi pelaburan pula, dengan emas ni secara purata kenaikannya sekitar 10% setahun. Tetapi tahun lepas emas dah naik melebihi 50%. Dengan kenaikan emas yang melebihi simpanan dalam ASB tabung haji dan KBSP, maka emas lebih berbaloi. Untuk pelaburan jangka masa panjang minimum 2 tahun ke atas. Jadi kepada tuan-puan yang ada simpanan yang banyak sekitar RM100,000 dan ke atas, dan tuan-puan nak melabur dalam emas, boleh hubungi saya akan bimbing tuan-puan cara menabung emas yang betul.